kahwin sekejap je. Dia kahwin sekejap je. 1 hari dia kahwin, cerai dah. Dia Abang Jabar lah. Dia kahwin je tengok Abang Jabar dah kena kanser, dia cerah terus. Nampak? Lawak lah Abang Riz ni. Dia adik seronok-seronok dia. Abang Jabar adik beradik ke? Ya. 3 beradik kandung ke? Ya. Tiri. Kau tengok Jabar dah macam jerangkung dah. Ya, jerangkung. Aku pun dah macam jerangkung ni. Makan ubi rebus bagus untuk kanser, dia kata. Ya, ubi rebus dia. Ya ke? Orang kata makan ni tempoyak. Tempoyak? Tempoyak untuk kanser. Nasib baik Mawar bulan bergurau. Ingat Mawar ni sensitif tak ada. Tak ada, kita orang kaki gurau dik. Jangan risau. Hidung sama Jabar Riz semua. Ya. Hidung semua buat dik. Semua buka lagi. Semua buat lagi. Aduh, semua cerita kita bercerita. Segala perkara sulit semua. Doktor yang sama dik. Hidung kami doktor yang sama. Ya. Ubi kayu ulam raja bagus kata dia. Adik-beradik ke? Lawak juga kat bawah. Ya, kat bawah kau pun mereng otaknya dik. Ya. 2 beradik. Ya, 3 beradik dik. Makan pi ketat katanya. Makan Cuba keladi tikus. Aku ketat tiba-tiba. Apa orang komen dah? Astagfirullahaladzim. Makan pi tikus aku ingat. Kenapa muka Mawar lain dik? Sebab dia jadi bawas. Dia boleh cucuk tak sempat Dia cucuk. tak buat lagi muka, tak buat shaping lagi muka ni. Gelak tu jadi abang lain dia. tu. Ya dik. Sekali-sekala nak gelak-gelak dik. 7 duri pun. Duri daun. Dah amalkan dah. Daun 7 duri tu kan. Dia duk tanya apa simptom. Simptom Jabar. Simptom dia kerap kena sembelit tau. Kalau kanser usus lah, kerap kena sembelit. Lepas tu kau akan mudah letih. Abang selalu buat live dengan dia. Tu kan abang keluar dengan Abang Riz kan, selalu kena sound. Kau ni sikit-sikit nak tidur, sekejap-sekejap nak tidur dalam kereta. Cantik lah Mawar dia kata. Macam tu lah. Kerap sembelit. Ya. Jangan belit orang sudah dik. Sembelit tak apa Mariam lagi. sebiji ikut muka Kak Mawar. Ya ke dik? Muka macam Hindustan, muka-muka kita. Ya dik, dari tempat yang sama ni. Abang dengan Kak Mawar, Abang dengan Kak Mawar buat hidung sama doktor ke? Ya. Kita semua doktor sama dik. Doktor kulit. Dulu kulit kita putih sebab kita tak nak putih, kita hitamkan. Itu yang kita pergi doktor sama. Cakap hospital mana? Hospital Bahagia Tanjung Butan. Ya, doktor dia. Doktor kat Pakistan. Tak, kita doktor dekat Tanjung Butan. Doktor hidung bagus dia. Doktor hidung kat situ. Jangan. Kami semua 3 serangkai buat sama. Ya. Buat dagu, buat mulut, telinga semua dia complete. Makan halia hitam. Dek, baik makan akunya hitam dia kilo. Ada hitam tak jalan dek. Hitam. Semua hitam. Kau tengok, sekarang baru kau fikir hitam. Kalau tidak nak putih je. Doktor tu mesti menyesal jadi doktor. Nes Milo. Kak Mawar macam Nes Milo dia katanya kulit kita. Hitam itu berdawan dia kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius lah cerita simptom tu. Ya betul-betul. Betul lah. Betul-betul. Makan tapai ubi. Makan tapai ubi je bang. Makan tapai ubi. Tapai ubi? Tapai ubi. Waalaikumsalam semua gurau tu bagus tapi tak kan? dapat jawapan yang tepat. Gurau tu bagus tapi tak dapat jawapan yang tepat. Ya dek, kita nak menghiburkan hati daripada kita susah hati, kita gurau je hari ni. Makan durian Belanda bukan sekat durian dah pergi Belanda sampai ke Belanda dia cari durian. Dia tak ambil durian Malaysia. Tapi tetap juga dia macam ni. Dia pergi cari durian Belanda tu kat Belanda. Tak ada durian kat Malaysia. Dia semua ajal, jodoh, maut semua di tangan Tuhan. So macam abang sendiri tiba-tiba hilang. Macam Abang Jabar tiba-tiba dia tahu dia dapat kanser. Ya, panjat dia pun dia dapat tahu bulan 10 dapat tahu. Kanser tahap 2. Sekarang tak tahu lagi tahap berapa. Ayam. Apa? Ayah Mawar kata. Stage berapa? Hari tu stage 2, sekarang tak tahu. Sekarang dah tinggal tulang macam ni. Mungkin stage 10 abang rasa. Abang rasa dah 10 dah stage tu dik. Sekarang ni tunggu stage nak perform. Ya. Hari tu bulan 10 kanser dia set rectum. Kelas abang dah ingat tak? Dia panggil Pak Capan kahwin lah dengan Mawar. Gila. Mana boleh adik-beradik? Adik-beradik tak boleh kahwin. Tak boleh lah. Sumbang mahram. Riz, adik pada Mawar ke? Ya, Mawar kakak abang. Kakak? Ya, dia kata adik pada Mawar ke? Ya. Nampak ni perempuan ni. Rebus manjakan ni. Kulat susu harimau dia kata. Kulit kuku ni kot ni harimau. apa? Tiger mushroom kan?
Doa daripada diri. Abang ni tetap Kau hidup balik walaupun acapan pakai filter tu. tak pakai filter sebab awet muda. Abang Jabar sabar ya, dia kata. Abang Jabar sabar. Kesian dik. Doakan untuk abang, Korang tengok. That's why abang nak cari rezeki untuk Abang Jabar ni ha. Kau dapat rezeki untuk Abang Jabar ni ha. Kalau Ya. macam korang ni student aku. Student? Makan daun kelo. Semua abang amalkan. Mak Betul. mak you terbangun tak? Biasa. Satu mak ke satu bapak? Satu mak, satu bapak. Betul dik? Dulu semalam 3 kan. 3 mak 3 bapak lah. Siapa yang sulung? Abang Jabar tolong. 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 Adik-beradik Kak Mawar ke ya? muka kedai mana skru Kak- guna skru apa tegang. Kak Mawar tarik muka dekat Tanjung Butan ni. Hospital Bahagia tu. Dia tarik muka kat situ Bukan lah. Kak Mawar je, kami 3 orang. 3 orang buat hidung semua kat situ. Tarik muka bagi Hampa kejar. petua pedih-pedih kawan-kawan dia. Betul yang api tahu dekat situ. Ya. Sebelah Tanjung Rambutan. Dia memang untuk Untuk tarik muka. tak jual tudung ke? Tak, sekarang jual hidung. Hari ni sekarang ni jual hidung. Hari ni kita jual hidung. Kau tak kita jual tudung. Esok jual tudung jangan lupa. Esok baru jual tudung Tengok mesej nanti. Baik. Ceria abang ya. Mesej terlalu banyak dik. Macam mana abang nak tengok Laju dik. Oh juga. laju. Komen. Abang Riz follow. Saya boleh ke? Saya nak. Alamak suka lah tengok Abang Jabar kenapa kanser? Mawar adik-beradik ke? Kanser usus stage Sekarang tak tahu. sekolah dik. Kak Mawar buat mata kat besar mana? kat mana? Dekat sama juga Tanjung Butan. Semua kita buat semua kat Tanjung Butan dik. Cuma lepas ni nak tukar bagi jadi 3 segi sikit. Lain sikit. Lawak lah Kak Itu Mawar ya. dengan abang. Abang kabur Kak Mawar Skru tu. tercabut semuanya dia kata kita. Ya. Memang ya dia. Ya Allah dua suku dah. Kak Abang lupa Riz, ambil apa Mawar. petua muka? Mawar lepas ambil Mariam. Dah aku. Oh dia keluar berapa? 2.5. Ayuh. Habis tu macam mana hang boleh minum, boleh sembang-sembang macam ni? Ada masa lagi, tak apa. You gila. Ya, depa memang cantik ori ya. Nak pergi dulu. Nak pi dulu dah, baru nak sembang dia nak pi dah ha. Nak pergi ambil mana terjerit budak tu. Kejap je. Kejap lah bang. Oh you kejap. Lepas tu jerit Cepat Mariam. benar dia baliknya. Kau tahu lah Abang Laju Jabar sepuluh sian Abang Jabar ha ni ha. Semoga cepat sembuh. Muka- Gula tepung tinggal terus. Ya. Aku dah terkencing tadi dah sembahyang habis sembahyang aku. Tak apalah, ada masa lagi asap. Okay, bye you Acapan all. tinggal acapan je. Tinggal acapan. Acapan. korang. Bye. Okay, ni abang nak bagi tahu lah ni kan. Ni Abang Riz ni banyak bantu Abang Jabar. Bye, you all. Sejak dia dapat tahu abang sakit kanser kan, dia yang banyak tolong Abang Jabar. Abang So abang nak korang support Abang Riz. Setiap kali dia buat live, tolong support dia, beli produk dia, okay? Jangan tanya soalan yang sedih tau. As a family members, tak mau tanya soalan sedih dah. Minta sangat kalau abang Uncle Riz live Tak nak chill-chill lagi je. Tak nak lagi dah cerita yang Bukan dia nak dah lupa. pas-pas. Dia nak healing. Baik. Dia selalu sedih. Muhasabah diri. Salam. Uncle Riz sekarang tengah fasa muhasabah diri. Okay. Kita nak sedih Ni serius-serius juga. Sedih berpanjangan pun tak elok juga kan. Sedih ada Kita serius-serius berpada-pada. juga, gelak-gelak juga dik. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak tu. Terima kasih Bye, banyak. Doakan Semua dah cabut. Jabar. Nak ambil anak balik sekolah si Mawar tu. Tu ada si Mawar nak. Kejap. Kita nak esok okey. Okey dik, nanti kita sembang lagi tau. Boleh sebut kau Okey. Ni kesian Abang Jabar kau tengok. Kau tengok tangan dia dik. InsyaAllah dah sihat nanti kita buat Nampak dah live. kering. Kau tengok tangan abang dengan tangan dia. Tengok Dia tulang je. Sama aku pun tulang juga. Ni ha. ni pergi gym. Dia pergi gym. Dia pergi gym. Okey dik, nanti kita sembang Bye dik. Assalamualaikum. Bye.